pasang tiang pelita untuk malam 7 likur. Assalamualaikum Ikak semua. Apa khabar Ikak hari ni? Sekarang ni kami nak ajak Ikak cari tiang pelita untuk kita pasang pada malam 7 likur nanti atau malam 27 Ramadan. Tengoklah tu, Bang Jas dah dapat banyak. Nanti kayunya bakal kita rancung dan baru kita pasang di jalan gang yang ada di kampung ni. Sekarang kita dah masuk dalam proses merancung kayunya, biar nanti senang untuk dicacak. Pada bulan Ramadan kali ni, kita cuma dapat pasang pelita saja kerana kami tak ada buat pintu gerbang atau pernak-pernik lainnya. Mudah-mudahan lah ya, di tahun depan kita dapat bangun yang lebih bagus lagi. Entah itu pintu gerbang atau pernak-pernik lain untuk mempercantik kampung. Oh ya, ini nih kayu yang dah kami rancung. Nanti kalau pas nak ditancap ke tanah, lebih mudah. Dah selesai kita rancung, sekarang ni kayunya dah pun kami cacak. Sekarang ni kami nak kemaskan kaling pelita. Nak kami sortir dulu kerana ada beberapa yang dah lama kan. Jadi kita pilih yang bagus-bagus. Terus kita juga sortir sumbunya. Maklumlah kerana sumbu ni kita pakai tiap tahun. Jadi ada yang dah keras. Ini ada beberapa bahagian kaling yang dah kami sortir. Oh ya, kerana pas yang tu ada beberapa bahagian kayu yang belum sempat kami pasang. Kami lanjut lagi malam harinya. Nak lanjut tengok suasana malam 7 likur di tempat kami? Jangan lupa komen ya.